sudah kita bateri dekat Polisen. Kali ni kita nak pergi Malakau. Nak tengok ada apa kat Malakau sana. Apa pun jumpa korang kat Malakau nanti. Bye bye. Okay, finally kita sampai ke Tasik Air Keruh Melaka. Ada challenge baru. Benda-benda yang terapung dia takut. Kita bawa je. Ada jet ski, ada basikal kayu atas air tu, lepas tu ada kayak, lepas tu ada boat elektrik, e-boat katanya. Tak tahu lah tiket berapa. Flyboard Melaka Recreation Center. Yo, fishing boat RM3 RM20. Macam-macam ni. Ada e-boat ni. Member takut. Yo. Ya. Sana tu ada Pulau Putih tu. Jangan lebih sana. Dahana pun sama juga. Pulau Putih. Jangan lebih sana juga. Okey. Yang depan tu sampai jaring hijau jumpa bola merah kena bersih balik Baik. Kalau ada apa-apa masalah boleh call kat receipt. Masa apa semua clear kat receipt je. Masuk di depan. Okey. Aku ayah kat dia. Oh, okey tak? Dia ada floating boat. Ini ke depan untuk jalan, ke tengah untuk free gear, kita tarik ke belakang untuk reverse. Jangan. Alamak, pusing tak bawa Bawa. Tak nak. Tidur lah ya. Tidur. Apa perasaan Mama naik atas ni? Tak nak cakap. Kenapa? Okay, first time naik atas boat ni. Jauh lagi berjalan lagi kita ni. Bateri banyak lagi. 3 minit. Nak drive? Come on. Naik. Saya naik. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bergoyang-goyang. Betul.